Bayangkan sebuah bom yang bukannya terjun ke dalam air, tapi melantun di atas permukaannya. Itulah senjata pelik yang dicipta untuk memusnahkan empangan Jerman. Pada tahun 1943, British sedang menghadapi masalah besar. Empangan industri Jerman terlalu kukuh untuk dimusnahkan, dilindungi oleh pertahanan udara dan jaring besi di dalam air. Bom biasa tidak mampu menyentuhnya. Seorang jurutera bernama Barnes Wallis cadangkan sebuah konsep bom yang luar biasa. Bom silinder yang diputar sangat laju. Kemudiannya dijatuhkan dari pesawat pada ketinggian rendah. Putaran itu membolehkan bom untuk melantun beberapa kali di atas air, lompat melepasi halangan sebelum melekat pada dinding empangan, hingga akhirnya meletup pada kedalaman optimum. Pada 16 Mei 1943, Skuadron 617 menjalankan misi waktu malam dalam keadaan pesawat yang sangat dekat dengan permukaan air. Ramai juruterbang terkorban dalam misi tersebut. Namun bom itu berjaya mengenai sasaran dan dua empangan utama Jerman berjaya dipecahkan. Serangan itu berjaya menjejaskan tenaga industri dan logistik Jerman. Bom yang melantun ini mungkin kelihatan aneh, tetapi ia menjadi salah satu inovasi perang yang telah mengubah perjalanan sejarah.